Hello and welcome back to our podcast, The Bro Code, with your hosts. I'm Hairul. I'm Ritz. And I'm Zulas. Okay, Zulas, what's the word? Here we go. Bro code, the bro code. Yeah, we chill, laugh, and share our load. Bro code, the bro code. Rids, Zulaz, Harold, let's go. Bro code, the bro code. Talk about the world, everything we know. Bro code, the bro code. This is the place. Welcome to the show. Welcome. Panjang saja. Welcome to our Welcome semua, welcome. Thank you so much for listening. Tak kenapa? Important. You all dengar, kita suka you all Ini sangat-sangat. busy siang ni malam-malam dengan gini dah kenapa? Su tak boleh tidur. Aku yang tak boleh tidur nanti. Aku bukan apalah, aku pemalu. Dia takut malam. Tahu aku buat podcast kat sini. Pandai dia buat kat studio dia. Jadi apa-apa boleh tidur kat sini lah, tidur kat studio lah. Betul. Studio aku besar tau. So, Studio aku besar. Alhamdulillah, rezeki kau lah. studio dia dah di painting baru, dia beli perkakas baru. Tapi ni studio bukan second hand Bukan, first hand. First hand lah. The reason aku tanya pasal aku rasa kita nak tanya pasal apa, nak bawa ni Ya, topik suara kau sengau. benda minta maaf Mengapa? Okay, carry on dulu. Aku check dulu. Carry on. Apa Jadi, ni? itulah tadi yang cerita pasal, aku nak ucapkan ribuan terima kasih dulu yang pendengar-pendengar kita semua ni. Thank you so much kerana mendengar, kerana masih follow kita, masih ada dengan kita. Sekarang kita dah episod ke berapa, Zulas? 25. Yes. Betul lah. 25 betul. Tadi aku salah cakap lah. Kita dah upload kita punya episod 23. Yes. So 24 pun kita dah upload. Sekarang kita dah 25. Yes, 25. Then jangan lupa tadi apa? Follow, like, share, komen, Kritik 5 pun star, kasih 5 star. 5 star. Terbaik komen pun kasih 5 star. Yes. Itu Kita penting. terima je lah. And jangan lupa lah nak mesej-mesej PM kita pun boleh. Sekarang aku dengar podcast korang gitu. Boleh. Betul. Kita happy lah dengar. Kita baca, kita kat macam luar senyum tu. lah. Aku kadang tu baca komen orang cakap podcast kau gini lah. Aku macam senyum sendiri lah. Macam Happy. happy gila lah. Oh, that's why. Dia macam tak kisah ramai-ramai. Satu orang yang tengok komen pun aku suka. Terharu kita tau. Betul. Tapi kita bersyukur yang baik, kita ingatkan lagi yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Yang kurang baik semua daripada Ritz. kerana Daripada kita Ritz masih lah. Daripada Ritz saja. Selalu gitu. daripada Ritz. Yes. Betul. Kerana kita Ritz masih belajar. Terima kasih pendengar. Hairul dengan Zulaz dah pandai. Memang lah. Terima kasih pendengar kita. I'm back with minta maaf tadi ada leaking faucet sikit. Itulah. So tak aku nak tanya benda second hand. Korang masih beli, masih pakai? Benda Benda second hand. benda second. Okay, kereta jangan cakap lah mesti ada orang pakai. Kereta pasal tak ada choice. Common apa ya? Second hand common. Benda-benda yang Okay, kejap. Kereta. Kenapa orang beli kereta second hand? pasal dah mahal lah first hand. Ni Tapi kan second hand pun mahal ke? lagi mahal Pasal first nak- hand. Dia lagi mahal. Break even. Okay. So kita faham. Jadi kenapa orang beli second hand? Pasal dia lagi mahal first hand. Dia Kita. banyak lagi mahal first hand. Habis dia suka kereta yang second hand tu. Lepas tu nombor 3 dia pun suka Ya, pasal Nombor ada Nombor 4 apa tu Zul? pasal ada model lah tak ada lagi. Macam kadang okay lah, example ada orang prefer macam example aku rasa Toyota Wish atau orang prefer macam those yang lama-lama punya model yang boleh dia macam tahan lasak gitu lah. So kadang-kadang kita baru Honda bagus. Stream Honda Stream pun Honda dah tak ada Stream, production yes. lagi Tak ada lagi Tak ada. In fact aku tahu ada orang model itu atau ada orang yang kaya-kaya dia orang lain lah, dia orang yang game lain, dia orang yang game is like antique. Macam those yang takkan dapat kat Singapore lagi kan. Aku beli. Import Korang pernah mahal nampak kereta ni antik ni? Tadi aku drive dekat daerah Katong. Aku nampak satu kereta ni dia antik, dia punya plate yang kartu merah kuning. Kuning. Dia buat slide. dia buat Ghostbuster berkereta sia. Wait. Oh, style Serius color sama, habis tepi ada poster Ghostbuster. Atas dia ada macam yang Canon kuning tu ada. Serius dia dia buat buat semua. dah racking semua sia. Why? Tak sempat saya nak ambil gambar. Okay. Tak lah. Kau cakap online mesti ada. Mungkin. Mungkin dia minat ke maybe dia tinggal rumah yang dekat tu, yang dekat landed property one of the district 15 ke 14 ada rumah District 15 to 14 kat mana? Untuk layman kita tak tahu. East Coast area punya area kan, ada rumah Katong, Avengers Katong. Dia ada DC rumah dia. Itu bukan. Oh, yang kat luar rumah dia. Ada patung-patung Kat luar rumah dia. Tu bukan Katong. Tu kat mana? Tu
tu aku boleh bilang exact ni lah. Tapi kalau bilang takut ramai-ramai pergi nanti orang tu dah Apa macam kita yang followers 15,000 je. Boleh Boleh. Dekat Tak dekat daerah Simpang Bedok. Kau tu dah Simpang Bedok Yes. Okay. Dia 16 lah. Dia ada 2 rumah tau, tak Kau salah. ingat Simpang Bedok kecil ke? Simpang Dia Bedok ada- besar je. Cari lah. Dia ada 2 rumah lagi. Jalan Cempaka Kuning sana. Kau dah kasih terus Unit number? tak tahu lah. Harap-harap yang owner tu dengar, dia pun nak join kita punya podcast. Mungkin kita boleh interview dia. Dia join boleh, jangan salahkan kita lah. Pasal rumah kau pun memang attraction lah. Dia memang, I think Dia tahu, buat dia itu tahu. on purpose Ya. lah. Dia Dia suka. minat. Betul. Maybe dia boleh datang dengar podcast kita, dia nak go for the interview ke apa? Why not? Kita pun nak tahu apa sebaliknya dia. Aku rasa orang pun nak tahu, bukan kita je. Ramai nak tahu. Mungkin kita boleh cari dia, kita boleh interview dia. Betul. Follow kita you all. Mandi kita akan cari tu owner, kita nak interview dia. Kenapa dia pasang tu benda tu? Tu kat luar, kalau kat dalam tak tahu lagi berapa banyak. Precisely. So statue dia besar-besar je. Tapi benda-benda ni bukan murah tau. Tak murah. Yes. Especially kalau dia kat luar tu, kadang-kadang has to be weatherproof, all this kan. Macam Betul. Dia lagi confirm benda tu dia akan import. Order online ke apa aku rasa dia cat dia pun special je lah, weatherproof punya kind lah. Ya ke? Macam Mestilah kalau tengok setahun je atau tak payah setahun lah. Maybe Bulan dah hilang kalau fit dah. Maybe kita boleh try to poach lah. boleh Mandi. Kita start tercuri barang dia dulu satu ni patung. Busy. Tu Zulas. tu nanti nak interview polis lah terus. Interview dia je. Habis polis datang, kita interview polis. Kita tu, why you come actually, why Okay, what is the crime penal code Section. section what's the section for stealing a statue? Ah. Mesti dia terkejut dia. Okay, so we are live here at podcast. Buku podcast. Dia mesti mangkuk masuk rumah tu sudah duduk. Kasih dia headphone, nah, you sit down. Lost. Test dia. Tapi rumah dia memang wow. One time keluar, everyone was talking about the house apa. Rumah dia with a lot of. Tapi kat Singapura dia banyak tau rumah-rumah yang style. Yeah. Banyak ada eagle kat luar lah, kau tahu. Gold eagle tu kan. Tu lagi besar sih tu rumah. Kaya. Dia cakap rumah besar-besar mana-mana. Tengok pun kadang kita fikir apalah diorang buat Dulu aku sekolah kat daerah Tanglin tu. Ada satu dekat rumah tu. Dia macam lagi besar daripada CC lah. Itulah Ridley Park lah. Yang pertama yang Popia King tu Popia apa? Ada lah. Itu aku cakap tu. Dia memang rumah dia kat luar pas baik. Kau tengok Ferrari banyak colour. Betul. Dia kata Ada basement. Basement Ada basement lagi. Baik. Oh, that's right. Rumah dia macam tengok tak habis. Mesti anak beranak tinggal sana. Confirm Orang Dia macam gini. Dengar ni dia orang cerita which is aku rasa 99.9% accurate lah. Dia belikan anak dia kat sebelah. Yalah. Sama lot, cuma anak dia another house at the side. Betul. Tapi sama compound. Oh, the same compound. Sama compound. Rumah dia besar gila lah. Besar Macam betul. CC. Dia kira kalau jalan tak habis lah 3 hari. Tak, Kalau banyak berhenti lah. Kalau banyak berhenti. Macam berhenti 5 jam 6 jam tengok TV. Kalau orang gout memang 3 jam. Okay, ada cat. Tak judge lah. Tapi kalau gout memang So, susah. jalan tak habis 3 hari pasal baby apa. Baby lambat berjalan. Baby pun mana? Tu. Baby tak jalan sih. Baby jalan. Baby tak jalan. Baby tak Baby jalan. jalan, Baby baby. merangkak. Baby dah berjalan. Tapi masih jatuh. Tu baby lagi apa? Banyak-banyak baby apa yang tak jalan, tak merangkak. Baby shark tu du. Okay. Wow. Okey lah. Okay lah. Okay dah. Macam aku Dah cakap. malam Benda Merul ni. Aku kat sini. okay. Habis Satu benda second bawa hand ada pasal tak? baby jalan. Satu Benda second hand. Oh, tak, actually- macam hilang-hilang itulah macam Okay, aku dengar okay. Okay, so Tadi buat kita back to the topic second hand tu kan. baru aku dah bawa. dia depends on barang apa lah. Aku rasa barang second hand okay, example aku ada Okay. satu kawan Okay, aku tanya kau. Benda apa yang kau dah beli second hand? Okay. aku semua first hand lah. Seluar Okay, dalam kau? dah tak payah tanya. Dah tak payah tanya. Dah tanya. Kau? Dia Herul? tak beli second hand. Malah Seluar jawab. dalam? Aku second seluar dalam third hand. Wow. Turun-temurun. Turun. Third generation lah kira. Pusaka. Daripada 1901 punya. Dia pusaka. Sekarang kan trend. Sekarang jadi ni pusakai. Tapi Kelakar. tapi aku tahu even macam those steward ke apa orang lalu Steward. steward. Okay. Flight steward lah. Atau those yang suka pakai branded. Kat tempat Jepun tu ada second street. Diorang beli semua second hand tapi Seluar dalam. branded. Diorang yang second hand pun bukan murah lah. Macam kita idea second hand kan macam murah kan. Murah. Diorang yang second hand macam Supreme punya brand, habis macam Baik. macam cap Supreme, second hand dia 200. Atau seluar jeans, second hand dia $400-$500. Kira tu Second tempat hand orang. atau misprint? Tak, second hand. Second hand It's called mahal second street. Jadi aku macam okay lah, second hand boleh afford lah. Tu lah. Aku pergi tengok harga dia macam ni bukan second hand. Macam
Precisely. So actually kalau kau beli first hand memang harga dia 700 lebih. Then the second hand macam 400 lebih. You know that thing kan. And pada orang sekarang second hand tu bukan pasal second hand. Orang beli pasal second hand tu macam dah tak ada, it's a limited edition atau Macam kereta kau cakap tadi lah, macam Toyota Wish, macam Streamer dah tak ada lagi. Jadi orang beli ke apa. Tapi Honda Stream masih kira kan affordable, murah tau. Ini macam rare, susah dapat. Macam Honda Stream murah sih. Zul kaya. Tak, lagi murah dari kereta baru lah. Lagi murah kereta baru. So tapi kalau yang ni Supreme ke apa kan, the interesting part is macam pada aku macam okay, dia keluar design ni, habis kau tak sempat beli on that time, habis kau cari second hand, ada keluar benda ni kan, jadi kau beli lagi. Pasal macam diorang takkan keluar lagi model tu tau. Yalah. So diorang create that benda ni susah dapat. Jadi kau beli jual second hand pun harga ada value lah. Tu beza dia second hand orang kaya dengan second hand macam aku. Kau kenapa? Aku beli semua second hand lagi macam, kaya. Lagi kaya? Yes. Aku kadang makan aku beli second hand. Wow. Ada jual? Yes. Ada masa. Untuk aku pun kaya. Makan kaya roti. Yakun kaya. Baik. Asal kau promote Yakun kaya terus? Dia nak datang next episode? Tak halal lah. Tak halal lah. Kau sembarang Yakun tak halal. Tak lah. Serius Serius lah. Jangan pandai-pandai Zul. Aku tak nak komen halal ke tak. Kau check. Aku tak nak komen. Aku tak tak halal halal. certified. Tak halal certified. Muiz cari kita. Tadi dah keluar Muiz punya list. Orang pandai-pandai list. Kasih list panjang kan. List 73 eateries kan. Aku pun dapat. Orang viral. Aku pun dapat. Aku memang suka check halal. Lalu yang kasih tu pakcik-pakcik lah. Tahu aku check sembarang lah kadang pakcik-pakcik ni. Aku pun macam, tapi nak cakap macam tak nak lah. Aku kan ni hormat orang. Tak, aku confident. Pasal memang dia tak halal certified lah. So aku tak tahu. Okay, good job Azul. Zul is kita punya researcher. Dia halal tak halal tu antara korang lah. Yeah. Tapi tak halal. Tapi bukan tak nak promote dia orang. Tapi aku bilang je lah tak halal certified. Aku rasa mungkin ramai tak tahu. Yang kita punya orang Islam tak tahu. Jadi aku pasal ramai nampak dia makan. Betul. Dengan aku sekali. Diri kat luar. Aku diri kat luar tengok. Dengan aku sekali. Aku pun sama nampak kau makan. Aku tak cakap aku makan. Kau kenapa? Kat kedai Encik Tan. Belum habis cakap. Betul. Belum cakap apa-apa. Kau takut dia dah rasa besar-besar lah. Kat Waterway Point Pasal di sebelah dia. Betul. Waterway Point. Tapi dia diri kat mana? Yang sebelah yang dorang goreng dendeng. Bicing Hiang. Itu jauh je. Jauh dia ada side tu. Kau kenapa cakap Bicing Hiang? Dia tak sponsor je. Tak, tapi Bicing Hiang ada benda halal. Kau ada kau jangan merepek. Dengar aku cakap kau jangan merepek. Dengar Bicing Hiang ada benda halal. Aku cakap Bicing Hiang halal, ada benda halal. Dia kira kan apa benda dia jual keropok, ada halal logo. Serius, tak tipu kau check. Betul lah. Tapi aku rasa dia letak barang produk orang lah letak situ. Tapi siapa nak pergi beli sih? Tak ada orang beli lah. Takkan orang beli. Aja produk tu mana halal. Habis nak apa. Tapi kita tak akan beli lah orang kita. Orang Cina akan belilah. Yalah, tak ada beli bohong. Kita takkan belilah. Ngajar aku cakap produk tu ada benda halal. Interesting. Tapi tu bukan barang second hand. Kenapa pergi jauh tapi Selalu macam gitulah. Pasal dia cakap kaya tadi. Okay, jadi korang, okay, untuk aku ada Carousel, aku ada account. So aku ada jual. Aku pernah jual aku punya kereta punya pipe. Dia jual. Dia first hander semua dia jual second hand. Terus aku punya kereta punya roof rack. Kaya kereta Aku ada jual motor Vespa aku. Then tahu sikit aku banyak apa kereta Vespa. Aku jual mainan. Mainan apa ni? Tengah berbual ni tu aku actually tengah deal satu mamat. Satu mainan tu tak ada jual tau. Aku jual Star Wars mainan. Yes. So yalah, nanti besok aku jumpa orang tu lah. Kaya ke? So kira untuk aku kalau beli benda second hand ni aku okay. Habis bila nak ni? Tunggu episod 50 lah. Kita dah komitmen baru boleh. Dah dapat 10 guest. Dia faham. Dia faham penting lah. Aku tak faham. Jadi macam gitulah. Kalau apa yang ini, korang akan beli benda second hand. Okay. Biasa beli lah. Siapa tak pernah beli? Dulu ada trend. Apa yang kau akan beli second hand? Baju? Bapak aku dulu suka beli barang second hand. Kat mana? Cash Converter. Salah. Sungai Road. Yeah. Lagi Original kipas lama Carousel. Kau tahu tak kipas lama dia tu? Okay, kipas dulu. Kita tak pernah pergi rumah kau. Kau sudah 30 lebih tahun. Kau tak jemput? Tak betul. Abang aku tak jemput. Aku sekali pergi rumah one of the beneficiary. Dia punya rumah pakai KDK yang aku tak tahu aku pernah beli cerita ni. Dia ada 3 lampu. Tu lama. Tu lama lagi. Kau bilang yang lampu hijau. Lampu hijau tu. Aku cakap interesting sama masih pakai. Kau tak offer dia. Kalau aku je, cik saya beli kipas cik boleh 100. Tapi dia tapi dia masalahnya makcik tu yang kipas macam baru.
Tahu aku pelik tu macam mana dia beli. Ada barang tak dalam kipas tu? Oh. Tak Dah ada lari tak saya tu ni. macam kalau Eh. dah 30 tahun 20 tahun. Cakap barang dalam kipas. Kalau kau terbeli benda second hand, macam kau tengok kabinet ni baik lah. Kau faham tak? Yang ada cermin Ada cermin ke, kau tengok pasu yang ni jet ni baik kau beli. Kau tak tahu yang actually orang yang jual, mungkin orang ni dah pass away. Kali anak dia jualkan, kau tahu tak? Tapi actually diorang memang ada history ada benda tu ada benda. Kau faham tak? Tak, tapi kalau kau semayang 5 waktu, insyaAllah. Okay. Guys, Kalau ada ustaz pun boleh kena. Tak lah. Aku ni je gurau je. Serius kan? so betul sebab tu macam is akin tu macam kau nampak orang buang kerusi kat bawah blok, macam ni masih baik saya ni, kau buat naik atas. Start daripada Kerusi malam pun boleh? tu apa-apa lah, start daripada malam tu kau dah nampak kelibat-kelibat, kau dah nampak ni dah busy lah. Kira untuk aku nak beli benda pun kau tengok apa benda yang kau beli. Tak semua benda boleh beli second hand. Betul. Jadi Tapi- macam Kalau Zul kita jangan beli. Tapi yang korang Zulnya cakap sekali seluar ada tu beli. boleh. Tak, kalau korang beli Tak, Riznya seluar jangan beli. danger. dah buang. Takut korang beli. Tak, tapi dah buang, kau buang bawah, ada orang ambil. Ada Chan. Tak, pasal kau cakap barang second hand kan. Dia ada yang beli. Ada yang macam orang kata apa? Kau ambil. Selalunya aku tak tahu pada aku macam kalau ambil tu aku takut sikit. Yalah. Pasal kalau macam kau beli kat kedai, macam kena cash converter ke atau apa carousel kan. Pada aku it's more transactional. Pasal dia benda tu macam kira kan kalau kedai, lah kedai tu ada benda kan. Benda tu dah kat kedai tu lah. Dia tarik suara bedu. Sedawa. Macam dia kena geletik tu. Benda tu dah kat kedai dia. Orang geletik. So pada aku kalau benda tu dah kat kedai Belum dia, ambil barang orang dah macam geletik. bukan direct dengan aku. Kau faham tak? Masuk Macam orang. Kira apa? transaction Kalau ada benda tu, benda Dah- kira dah stay malas kat cerita. cash converter lah. dah malas nak cerita. Dah. Okay, kita off Zul Jamal. Okay, thanks. Tapi kata dia punya the thing is benda tu aku don't know how it works lah. Benda apa? Benda Kita berbual pasal second hand ke kau berbual pasal benda mistik ni? benda mesti yang kau beli barang second hand lah. Okay. So boleh like kalau cash converter, that means Dia stay cash eventually aku converter. rasa cash converter tu mesti diorang tahu tapi diorang buat bodoh. Of course lah. Pasal malam dah tak kerja, diorang tu lock cepat-cepat kan. Sebelum balik mesti kalau betul ada benda mesti dah nampak. Betul, that's why. So Tapi diorang tak kisah, diorang tak tahu benda apa yang ada. banyak sangat benda aku cakap alam. Busy sih. Jadi aku rasa touching on Zul, aku rasa Zul cakap kira kalau dah pergi cash converter, kira that first point of contact aku rasa benda tu kat sana. Kira kau dengar tadi aku cakap. Lepas tu kira orang beli, kira benda tu dah tinggal lah. Ya, macam Tapi kira aku rasa benda tu ikut benda yang kau nak beli. Kau faham? faham, Itu rumah dia. Betul. tahu, tapi pada aku macam at least dia dah tempat dah situ kan. Macam mungkin aku tak tahu, I don't know how it works. Kira dia Macam kira kan kau bukan yang direct, dia mesti pas tu somebody kan, someone Tadi pada aku ikut lah. barang tu. barang tu Barang tu. dia ikut barang tu. Tapi kira kan orang cash Kalau converter boleh kena someone kacau tu lah. is family. Yalah macam aku cakap dengan Riz, kira kalau ada benda, kira malam tu kira cash converter sebelum tutup kedai, dah malam dah gelap, mesti ada cerita kalau orang Okay tahu lah, benda tak tu tahu ada mesti ada cerita. Anyway kan, aku bilang kau pasal kau cakap second hand ni, aku Kau ada ingat- beli Tak, bukan, aku ada jiran dulu, aku balik kat Bazar Gilang kan. Aku ada jiran. Dia orang popular gila tau, macam Pas bazar. Bazar Gilang, Okay, Bazar Gilang. okay. Bazar Gilang. So kita Bazar Raya Gilang Serai. So kita ada neighbour yang jual barang-barang second hand punya baju, tapi dia punya queue panjang gila. Dia punya budak-budak muda. Oh serius lah. Diorang beli baju-baju second hand yang macam apa brand tu Trending kan yang kita Trending pergi gila. tu lah. Sekarang thrift shop ada, kau thrift shop Trending apa benda tu Itu budak muda. actually boleh buat find another topic because thrift shop is Tak, tapi itu different second hand pun kira kan. Kalau baju dah koyak dah orang beli. tapi murah. Anak aku pun sama asyik pergi kedai. Tak, tapi Satu baju $3, seluar Oh, murah, $5. tak, tapi yang dia punya bukan murah sah. Dia punya Belasan kan kita nampak. bukan Dickies lah. Apa brand dia tu yang popular orang pakai selalu. Tak tahu. Tu benda tu brand tu. Diorang macam semua pakai, semua orang pakai lah. Tak, mungkin pasal kedai yang kau punya jiran tu dia cater to selected macam kira demographics. Dia macam mungkin kau tak ambil benda-benda skater, sambil benda-benda macam high end sikit. Kalau kau berbual pasal normal thrift shop, apa-apa under the sun semua ada. Even Global Indian School punya baju pun ada. serious? Anak aku tunjuk Kau mana? dekat tak tahu mana satu thrift shop. Oh dia punya macam brand Vans. Tak, dia orangnya more tu kahat. Dia kahat kan. Kahat. Kita Kahut aku tu.
Tak, dorang kira kan macam baju kerja, baju ni dorang interesting lah pada aku macam, and they selling at macam $50. Mahal. Mahal juga. $30, $50. And seriously, kadang-kadang baju tu koyak-koyak tau. Macam kira kan macam t-shirt dah buruk gila tapi koyak. Kira kita punya kalau baju yang kena gigit tikus boleh jual lah. Boleh. Nah, seriously aku tak tahu. Tapi brand Kahat lah. Sekarang lah. Brand kena Kahat lah. Kena ada brand tu lah. It's a streetwear lah kira kan. Kalau sekarang kalau kau pergi Jepun pun streetwear dia ada Kahat lah. Tapi dorang macam pada dorang nak pakai baju yang macam old school. And then they always mention about sustainability, macam Recycle lah. Recycle all that. And pada aku interesting lah. Pasal you can see dia orang masih pakai. Macam baju dia macam dah buruk lah. Kalau nak style punya, kau pergi thrift shop daerah mungkin ni Kampung Glam banyak. Yang kau cakap $3 tu mana? Lucky Plaza. Itu kira macam everything and anything under the sun. Kira pasal ada banyak maid kat sana kan. Jadi dia jual baju apa semua orang beli. Tapi kalau kau pergi yang Kampung Glam dia ada up sikit. Ada kira baju ada style. Ada brand lah. And then harga dia pun up sikit. Ada jersey lama-lama. Tak, jersey lama-lama yang ada signature. Ada jual mainan ni. Serius? Mainan pun ada. Mainan. So kira okay lah. Aku ikut anak aku macam apalah thrift shop ni. Kalau aku tengok style juga macam baju-baju dorang. Macam aku nampak, aku baru teringat. Aku beli bukan baju second hand lah. Actually second hand. Ya, so tapi dia branded. Macam baju yang kau tahu kau takkan boleh afford. Tak salah aku is a macam jacket tapi branded lah. Aku lupa QC. LV lah, LV. Kau cover LV punya jacket lah. Tapi kau first time boleh. Tak, tapi harga betul dia. Harga betul dia 10,000. Okay lah. Kau punya gaji satu bulan tu. Aku ada gambar dia. Dia price tag 10,000. Tapi dia punya harga dia jual 5,000. Kau beli juga RM400. Ringgit. Wow. Serius aku ada gambar dia, tak salah. Ambil jual Carousel lah. Nanti aku boleh buat jadi poster. Betul. Tapi serius. But interesting. Then aku ada kasus kawan ni, dia takkan beli phone first hand. Pasal dia cakap every year orang keluarkan baru kan. Macam iPhone 15, 16, 17, 18, 19, 20 kan. Every year satu. Jadi kadang-kadang kau dengan upgrade tak banyak sangat beza. Jadi example lah sekarang iPhone apa sekarang? 17 Pro. 17 kan. Habis 18 dah nak keluar macam yang folded ni kan. Kalau 18 keluar 18 folded ke? Dia kata folded iPhone news lah. Dah tahu inside info aku ada share. Boleh lah. Kita pun boleh beli share apa. Aku ada share kat aku punya Instagram. Betul. Aku nampak. So apa nama dia? Dia dah lupa juga. Dia cakap kalau iPhone 18 keluar, dia beli iPhone 17 second hand pasal dah murah. And ada orang pun beli handphone pun kira macam orang recontract tapi actually dia tak nak tu phone, kau tahu tak? Dia line dia dah memang ada phone. Habis dia just line dia pun masih jalan. He won't change the number. So macam tapi dia kalau jual tu handphone iPhone 17, iPhone ni mahal tau. Betul lah. Boleh dapat beribu. Jadi cakap aku tak perlukan ni handphone. Aku pasal iPhone 16 aku ada. Asal aku nak iPhone 17. Betul. Dia jual iPhone 17 dapat 1,000 lebih 2,000, dia pun happy. Betul. Betul lah. Cik, sekarang kalau aku pelik aku tengok kedai-kedai macam example Starhub, M1 kan. Kalau kau tengok harga dorang jual telefon, kalau kau tengok based on your contract lah. Let's say contract kau apa nama dia? $50 a month lah. $50 a month. Kau punya plan lah. Kau punya plan. And then kau bayar aku punya $50 sekarang. Tak, as in dengan phone 50 tak dapat dah. Aku punya tak, tapi phone dia kena bayar. Yalah. Jadi bila kau calculate example lah 50 times 24 months for example lah 2 years contract kan. Kadang-kadang kau calculate plus yang 50 times 24 months tu plus dia harga charge tu is still cheaper than buying first hand. Tapi now dah tak lagi kalau kau perasan. Tak ada. Aku baru recently aku check. Asal lagi murah daripada harga original. Aku pelik juga sengaja macam cara buat profit. Kira kan kita punya bill semua dah included pun. Bill phone lah, kira phone yang kau pakai still cheaper than the orang beli from direct from the shop. Okay, let's say kau punya 50. Tu kira that handphone tambah extra 70 for example. Tu 120. Kau times 2 tahun pun kira 2,000 about 2004 macam gitu for example lah. Tapi kalau kau beli iPhone yang baru pun 2,000 lebih. Tapi ni kau 2,000 lebih tapi kau dah ada bayang kau punya bill handphone. Yes. Correct. And it's still cheaper than the original. Faham tau. Telco company they don't the data dia kasih kita, dia tak banyak pakai pun. Dia tak apa pun. Sengaja the commitment maybe 2 years tu macam mana boleh jadi. Tapi dorang ni lah, mungkin dorang beli in bulk apa sebab tu. Ya, dia cheaper juga. Tak, tapi aku fikir macam kalau kau beli ambil line, dulu aku tengah fikir aku rasa maybe macam kau tambah $30 habis mungkin mahal lah, lagi mahal. But now is including the line and the phone
it's still cheaper than buying directly. Recently aku nampak pasal is Chinese New Year punya, diorang cakap Chinese New Year punya offer. Pasal kalau tak ada tu offer, memang lagi mahal lah. Harga tak. Kira kau top up, kira tetap lagi mahal lah. Tu kira recently je aku nampak yang macam ni. Tapi untuk aku kalau aku nak beli barang second hand untuk aku lah, kalau aku pay aku beli, korang mau beli share korang punya, aku akan beli macam handphone aku can consider tapi maybe no. Okay. Laptop orang bilang aku boleh beli, aku bought before laptop second hand. Okay, pasal laptop kita tahu kita boleh check lah daripada interface dia kan. Cuma aku akan nak tahu berapa lama tu laptop tu. Kira dah lifespan dia dah pakai berapa lama kan. Okay. Tak lama, gadget sekarang tak macam dulu, dia cepat. Dan barang-barang second hand aku boleh beli is definitely kalau clothes aku tak akan beli. Pasal hygiene. Tu aku pay personal touch lah. So aku standard beli barang-barang baju aku macam $2, $3. Tapi baju kau cakap kau pakai ni, yang baju dalam pun kau kau disposable. Mahal sih kalau korang jual aku beli. Kau punya $2, $3 per day. Kena santau nanti. Kau punya $2, $3 per day. Aku mahal lah kira kan. Oh wow. $3 per day. Per hour. Per hour. Per minit. Oh per minit. Per minit. Kaya ke? Per second kita untung. Kau balik siang. Kau tak mahal sih baju. Jadi buka dah tak kira kan. Buka Buka sekarang. Buka sekarang. Tukar-tukar baju lah. Oh baik kaya ke? Jadi back to zero. Okay, tapi aku agree dengan kau. Memang bukan okay. Actually bukan pasal aku pasal hygiene lah. Pasal aku pernah terfikir macam kalau baju-baju orang jual ni, kenapa orang jual? And then kadang-kadang macam ni kalau orang tu meninggal ke orang kasih. Aku terfikir gitu lah. Kau tak tahu back story dia. Yes. Tapi aku pernah juga beli pasal nak support members yang thrift shop tu. Tapi the other one is aku masalah kan, aku berkawan dengan kawan aku ni yang macam suka quality lah. Kaya-kaya lah. Kau punya kawan aku tengok semua kaya-kaya saya kawan kau. Jadi pasal kau campur Hairul. Bukan. Aku pula. Pada dia calculate kan. Macam example kau beli basikal for example. Aku tak ada. Kalau aku beli basikal second hand lagi murah apa. Pasal banyak orang kan time COVID atau orang beli basikal habis orang jual balik kan. Betul. And murah kadang half price tau. Betul. Asal ada competition. Tapi aku fikir dia cakap ada point jugalah. Kadang-kadang benda tu dorang tak maintain. Dorang bukan specialist in basikal. So kadang kau tengok barang-barang dalam-dalaman karat. Kau tak tahu. Pasal kadang-kadang tak boleh check macam dalam tayar tu, dalam dia ni apa dia punya sprocket ke apa kan. Dah karat. And this thing can cause problem in future lah. Tu yang aku fikir macam kita lah, sama juga. Sama elektronik juga. Elektronik kadang-kadang lifespan dia dah berapa lama tu penting. Aku pernah tahu orang jual barang tu dah rosak. Macam example lah, kita boleh mixer ni kan. Mixer ni dah rosak, macam satu tak rosak atau macam kadang-kadang after 1 hour dia mati sendiri. Example. Kau tak boleh test on the spot pun. Betul. So kadang-kadang electrical problem ni kan, macam pada aku a bit grey. Susah sikit unless dia ada certified dah tested. Warranty. Sekarang kan orang macam beli phone ada certified tester tu kan. Atau warranty, yes correct. So pada aku macam that is very important lah. Betul. And aku pernah kena experience juga. Macam aku tak ingat apa, tapi aku tahu aku pernah beli barang-barang AV second hand. Sekali the product comes not satisfying ni lah condition lah. So pada aku if let's say kau kena top up sikit untuk beli first hand, okay, better. Macam setakat let's say lah $20 difference, tapi kau macam first hand better, belilah. Kalau murah difference dia sikit, aku rasa might as well go for first hand lah. Yes, tapi kalau macam difference dia banyak and you're willing to take the risk, then can go for second hand. Macam aku bilang example aku beli fish tank. Pasal aku tahu fish tank ni hobi kan. Dia jadi macam kadang-kadang orang tu macam semangat, and aku beli branded quality and at the 1/10 of the price. Macam benda tu yang kau pergi fish tank beli ke? Pergi, aku tak dengar betul tadi. Beli fish tank. Berapa fish tank yang depends, kau nak tanya harga 1 million. tak, kau kena masuk tanya harga. Okay. Masuk carousel lah. Masuk carousel tanya harga. Banyak ah? Banyak juga, ada choice. You got a lot of choice there. Okay. Ya. Apa nama dia? So kau boleh masuk carousel, kau choose apa yang kau nak. Kau tanya harga. Tapi eventually kau boleh bayar on the spot ke macam mana? Boleh negotiate juga, boleh bayar on the spot, boleh bayar later. Tak boleh negotiate lah. Bro, dia cakap $20 boleh, $10 kan? Berapa lama dia punya duration tu? Okay. Dah. Depends. Kalau orang tu reply lambat message, carousel apa? Carousel. Reply message lambat, itulah. Okay. Ya. Okay. Asal kau tanya aku Nak beli juga fish tank. Ya, pasal ni pasal fish tank ni dia macam quality lah. Tu yang kena off adanya bubble sebelum Jadi recording. kalau nak beli first hand tu, harga dia mahal gila.
This brand apa nama brand dia? Aku tak ingat. Tapi aku tengok kat Carousel macam murah gila. Aku tak percaya juga first. Tapi aku tengok condition dia memang dia tak pandai jaga. And then dia jual pasal dia orang kaya. Aku pergi rumah dia rumah banglo sah. Ada fish tank kat dalam. Ada fish tank kat dalam. Tapi aku kena angkat dia tengok ni benda cerita betul, bukan cerita kurang lah. Bukan cerita dia tingkat 3 dah bawa fish tank dia turun. Berat saya. Dia angkat sendiri. Angkat. Ada lift tak rumah dia? Tak ada lift lah, banglo biasa je. Bilang dia buat lift lah, ada 3 tingkat dah kaya. Aku dah menggigil. Tak, yang masalahnya dia suruh turun dengan air dia sekali pasal atas tak turun. Easy apa? Air bertakung lah. Easy lah gitu. Bertakung fish tank kan. Yalah dah lama. Kan ketua fish tank tak bersihkan, air dia bertakung. Yes. Dia macam ada nyamuk ke apa. Habis turun tangga busy saya. Busy dia. Tumpah semua kat tangga. Tapi dia jual macam 110 on the price. Actually harga dia 400 lebih. Bila kau dah sampai bawah je, kaki dah lutut melemah longgar. Longgar habis. Longgar habis lagi. Angkat berat-berat. Yalah berat gila situ. Tak boleh dibayangkan. Tak boleh bayangkan. Tapi itulah, tapi dia memang tak boleh bayangkan. Aduh. Asal kau nangis Tapi itu apa? Fish tank tu apa? China ke Vietnam ke Thailand ke US. Up sikit. Rest je. Dia tempered glass lah. Baik. Tempered glass. Jadi clarity dia ada. Yes. Puas hati lah gitu Dia yang buat berat. US pun selalu berat-berat dia punya barang. Betul. So itulah. Tapi talking about kita back to the second hand dia barang Ya. To be serious, aku punya style. Tadi kau tak serius lah? Asal kau tak serius Kita semua serius next time don't take this as a joke. Sorry guys, listener. So talking about barang second hand tu lah, aku tak banyak benda yang aku willing to buy. Macam gitu. Pasal certain thing kita tak tahu quality. Aku beli tu is either aku beli atau aku tak beli macam gitu. Kalau aku rasa aku tak afford, then don't buy lah macam gitu. Kalau aku boleh afford, aku beli. Especially gadgets. Korang pernah masuk cash converter tak? Pernah. Cash converter sekarang banyak benda first hand je. Ya betul. Ada macam second hand. Tapi dah tak ada banyak tempat lah. Aku tahu Tampines ada satu. Yes, tapi ni aku tahu. Gelang baru ada satu. Toa Payoh dah satu. Masih lagi? Aku rasa macam tak ada lagi. Is it? Dah tutup. Toa Payoh dah satu. Toa Payoh. Masih lagi? Masih lagi ya. Okay. Dah banyak tutup pasal Carousel lah. Tapi aku dah lama tak masuk lah. Pasal dulu aku suka masuk. Pasal dia ada CD all that kan. Kau boleh actually kita boleh tengok satu kali pergi tengok ada, kita boleh buat video gitu. Ada last time aku masuk, aku nak tengah cari apa? Radio untuk mak aku. Radio. Sekarang Shopee dah masuk radio. Radio dia macam not the quality macam dulu lah. Antique. Okay, parents aku pun sama. Dia very particular about radio dia. Diorang macam ada specific radio tu diorang nak je gitu. Yes. Macam aku pun tak quality sound dia bagus lain. Atau even those yang radio besar dulu kan ada kaset, ada ni semua. Betul. And sekarang kau tengok kau beli radio murah dengan quality macam antenna ada shoe sikit je hilang. Betul. Dulu takut kau macam kau tadi aku dengar kau tengah dengar radio Melayu kali antenna shift tu jadi China punya channel. Yes. Itu dah best. Tapi aku ada satu radio, kau tengok yang radio kecil tu yang warna hijau tu. Itu clear gila sah. Nampak tak radio kecil yang atas botol kuih tu. Dia kuat gila. Asal tak kuih kat sini? Clear gila sound dia. Baik apa? Kau tak letak kuih kat sini hari. Tak nampak ya. Okay, so cukup untuk hari ni tak? Aku rasa lah. Kita pun dah ada. Tanya listeners kita kalau ada apa-apa orang beli second hand benda interesting yang orang beli, terbawa benda sekali, boleh tolong share kat komen ataupun DM kita. Kita kan boleh ceritakan orang kau punya experience. Betul. Lagi apa yang orang beli, orang terseram, menyeramkan ke apa kan. Kita pun nak tahu juga kan. Something yang kita tak pernah experience. Tapi yang penting you all jangan lupa you all dengar ni semua ni, pendengar-pendengar kita yang baru yang lama, please kalau belum komen. Nak kritik tetap kasih 5 star. Nak komen pun kasih 5 star. Okay, sekarang ni kita live dekat YouTube, dekat Spotify. Akan datang coming soon kita punya social media. Live kita tengah live sekarang ni lah. Lepas tu kita upload. Okay. So kita punya TikTok, kita punya Instagram, kita punya Facebook and all the social media yang kita akan upload. Kita juga akan inform you all where you all boleh follow kita. And soon juga kita akan masuk video. More videos will be coming and kita akan invite kita punya guest speaker kita coming soon. Jadi sebelum kita akhirkan majlis, kita ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada you all. Majlis kau formal gila ni. Sebelum kita habiskan podcast ini, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada you all. Habiskan podcast ini ke habiskan episod ni? Sudah tak habis. Cerita jadi panjang. Dah macam cikgu sekolah.
Dan ribuan terima kasih pada you all yang dengar ni. And minta maaf kalau apa yang kita sampaikan tu ada yang terkasar. Maafkan kami kerana kita masih belajar. Yang baik datang daripada Allah. Yang kurang baik datang daripada Zulas dengan Hairul. Dan Ri. Jadi Selamat thank you so malam. much. Bye. Bro code, the bro code. Yeah, we chill, laugh, and share our load. Bro code, the bro code. Riz, Zulaz, Harold, let's go. Bro code, the bro code. Talk about the world, everything we know. Bro code, the bro code. This is the place. Welcome to the show.